Brunei. Wah, bagus. Nak bilik ni. Hai Lily. Hai. Kita kat mana ni? Kita kat Sipitang. Sipitang. Kita nak pergi mana? Sarawak. Kita nak masuk Sarawak dulu. Lepas tu kita nak pergi Brunei. Kita dapat homestay ni dari Agoda. Nama dia M3 Homestay. Dan kami tak sangka lah, semalam kami check in malam, kami masuk kena lalu jalan macam ni. Jalan lori balak oi. Bi, kita dah ambil gambar homestay. Tadi. Tapi homestay dia okey lah. Homestay dia agak selesa. Fasiliti semua cukup. Kecuali dia tak ada water heater, dia tak ada TV. Aircon ada satu bilik internet je. Semua tak ada. Aircon ada dekat ruang tamu dengan apa ni? Dengan bilik utama lah. Tapi jalan masuk ni memang ngeri lah. Kiri kanan macam ni, tak ada jalan. Macam semalam kami masuk jalan lain, tapi lagi teruk jalan dia daripada ni. Tak ada rumah kiri kanan, tak ada tiang lampu, tak ada jalan tar, semua memang tak ada. Oh, memang ngeri. So hari ni keluar ni, kita keluar jalan yang Mahala ke Brunei. Okey sikit lah nampak ya. Tapi tetap ngeri kalau masuk semalam. Soon after. Kita dah sampai Sindumin. Mau masuk Sarawak sudah. Sindumin Merapoh. Ingat ke Merapoh? Merapoh tu apa nama tempat dia kan? So selamat datang ke Lawas. Okay, kita akan keluar dari Sabah. So kita akan masuk ke Sarawak. Pakai pasport. Welcome to Sarawak. Yeah. Nak awang. Oh, sini ada kopi. Kalau jam-jam boleh beli. Sini kiri kan. Kalau ikut kawan kita tadi, dia cakap kanan pergi ke ferry. So kita ambil kiri lalu jalan lama. West pun tadi suruh lalu jalan lama. Kita dah sampai Indonesia. Kampung Surabaya. Bercandia. Kereta. Lawas Bridge nama dia. Oh, Sungai Lawas. Jambatan Lawas. Tengok Sungai Lawas. Oh, cantik ke? Oh, cantik juga macam sungai kat Sabah. Oh, sebab dia duduk sebelah Sabah kot. Dia pemisah. Later. Lawas. Oh, di Hotel Malaysia. Kami disambut. Oi, cantik kat sungai dia. Ui, ada ni lomba bot Regatta. Pekan Lawas tadi kita disambut oleh Lia Cafe. kerbau. Malindo Cafe. Lia. Oh, tu nampak dia. Tak payah waste. Lia Cafe warna kuning. Dia cakap yang tu ada makanan nasi campur. Tutup tapi. Ada tu. Memang tutup lah. Aduh yai. So Malindo lah kot. Tapi tak apalah, mana-mana kedai buka kita singgah je lah. Sepatutnya Lia Cafe ni, yang kedai warna kuning tu, ada nasi campur. Hidaman 2 pun tutup. Kenapa dia tutup? Oh, Christmas. Cuti bah. Daerah Lawas. Oh, sini rusa. Tadi tu apa, badak? Tadi tu kerbau. Later. Ui, penuh lah orang. Memang regatta lah ni. Ada lomba perahu ni. Tengok, penuh orang tu dekat. Tadi tak ada. Dia ada jadual dia kan. Tu bunyi-bunyi kot. Oh, betul lah. Oh, tu ada balon dekat tu. Bukan regatta. Oh, perahu laju. Patutlah kita nampak ni tadi. Ni ada perahu laju kat sini. Oh, dia orang race hari ni. Alamak. Polis. Rugi bah. Panas, saya tak suka panas. Panas. Okey, sana ada kerbau. Nampak? Kerbau putih. Kalau di Terengganu kita panggil kerbau bala. Tu dia orang race kat sungai ni. Besar je sungai dia. Many minutes later. Mak, ni dah nak keluar. Keluar Sarawak. Keluar Sarawak. Sambung tidur. Sekejap lagi masuk Brunei pula.
Kita sekarang dekat sempadan immigration Lawas. Lepas tu dekat tempat cop pasport ni ada apa? Lili nampak? Burung. Burung apa? Burung penyanang. Penyanang. Penyanang pun penyanang lah. Nak tahu apa yang Lili tunjuk? Hey. Itu burungnya warna hitam tu. Okey, kawan-kawan tahu ke? Apa nama burung tu? Penyanang. Burung apa? Burung penyanang. Ini adik. Orang tanya burung apa? Itu pun burung lah. Okey, burung apa Kak Min? Penyanang. Macam mana? Penyanang. Burung kenyalang lagi sekali. Mi, tengok meja. Okey, ni dia immigration Lawas. Later. Pasti immigration Sarawak. So sekarang ni kampung yang kita berada ni tak tahu dia dalam negara mana. Dia Sarawak ke? Dia Ui, tingginya. Ni baru Brunei. Depan ni baru Brunei. Ni custom dia dulu ni. Wah, tulisan Jawi terus. Starbucks. Dah ambil je barisan yang paling pendek. Okay, kita arrival Labu Temporary Control Post. A few moments later. Okay, kita sudah lepas. Dah lepas betul immigration Brunei. Kita tanya Mami. Ada tadi ke nama Brunei nak ambil gambar macam ni. Ambil gambar atas jambatan nanti. Oh, jambatan ni. Okay, so lagi 9 km kita akan masuk simpang untuk ke jambatan baru. Basic kau udah cakap apa? Terus jambatan baru Brunei. Wah, jambatan terpanjang di Asia Tenggara ni, babe. Oh, ada bulan bintang. Jambatan Brunei. Woi, jauh lagi, kita baru separuh. Oh, ada lagi yang kat sana. Wow. Oh, lagi. Kalau kita naik kapal terbang dari Sabah, kita akan nampak yang pelan belah sana. Kita nampak macam pulau yang dipenuhi dengan tank-tank besar. Itulah dia. Belah sana. Later. Kita dah sampai town. 800 meter belok kiri. Sekejap. Bukan belok apa? Exit Kiri ni apa ni? Okay, dah dekat dah dengan hotel kita. The Brunei Hotel Buzz Group. So, ni tempat breakfast kita. Dialog. Okay, kita booking connecting room 108 dengan 109. So, ni bilik dia. Ni toilet. Alhamdulillah, nice. Oh, kita view belakang. Ni view kita. Tak apalah, tak dapat view tak apa. Connecting. Hai hai. Bagus. Nak bilik ni. Tengok bilik Daddy baru tahu cantik. Bilik kau orang. Pindah tak? Try nak? Mana? Oh.